Bayar zakat ni sebenarnya dia akan mudahkan lagi perjalanan kita lah untuk buat pernikahan tu. Lepas tu rezeki yang kita bagi kat kita punya staff pun berkat lah. Alhamdulillah, pada 20 November 2025, pasukan tunaizakat.my berpeluang bertemu dengan SFD Legacy, sebuah rangkaian perniagaan yang aktif dalam bekalan makanan, pertanian dan agroteknologi. Dalam pertemuan ini, kami turut berbincang dan berkongsi potensi kerjasama termasuk sokongan teknikal pertanian untuk projek komuniti atau institusi pendidikan. Kami saling berkongsi dan memahami skop dan kekuatan masing-masing dan merancang ruang kolaborasi pada masa hadapan jika ada ruang dan kesempatan. So benda ni bila kita dah rasa kesedaran, lepas tu kita nak lancarkan kita punya rezeki, kewangan kita, bisnes kita, better yang tu kita ambil salah satu dia. Maksudnya kita bayar lah, untuk kita sucikan balik lah duit kita yang untuk dapat keberkatan tadi dalam perniagaan kita. Bayar zakat ni sebenarnya dia akan mudahkan lagi perjalanan kita lah untuk buat pernikahan tu. So perniagaan kita pun akan lebih maju. Lepas tu rezeki yang kita bagi kat kita punya staff pun berkat lah. Semoga jalinan ini terus membawa manfaat dan keberkatan. Ingat zakat, ingat tunai zakat.